Roti jala cara Cik Dayang buat pagi lembut sampai ke malam. Bahan untuk setengah kilo roti jala, Cik Dayang masukkan air sebanyak 600 gram. Gula sebanyak 30 gram. Garam sebanyak, susu cair sebanyak 200 gram. Cik Dayang masukkan telur 1 biji. Tepung gandum, brand apa pun tak apa, Cik Dayang pakai sebanyak setengah kilo. Cik Dayang blendkan terlebih dahulu nah. Okey, sebab apa kita blendkan dia? Supaya dia tak ada yang berketui-ketui, okey? Okey, so kita dah blendkan tepung gandum kita. Cik Dayang masukkan minyak masak sebanyak 100 gram. Tepung ubi kayu 30 gram. Bahan-bahan ni Cik Dayang akan blendkan dia sampai dia sebati. Dah siap. So kita dah siap blender. Cik Dayang tunjukkan tekstur adunan roti jala Cik Dayang. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tengok nah. Tu dia. Tak pekat sangat, tak cayak sangat. Okay, Cik Dayang akan bagikan kepada 3 bahagian. Sebab kita nak colourkan. Kalau apa tak mau colourkan tak payah nah. Nampak colour dia soft saja. Walaupun soft, sekali lagi bila kita buat dia, dia akan jadi pekat colour dia. Muncung botol 5 mata. Botol 500 ml. Bismillah. Okey, dah siap dah roti jala kita. Siapa nak tengok Cik Dayang kirai? Siapa nak tengok Cik Dayang kirai dia? So, Cik Dayang nak kiraikan dia. Okey, di sini ni demai dengan plug. Kita cucuk saja tau macam ni nah. Plug dia plug 3 pin. Lepas tu kita cucukkan dia saja. Masukkan macam ni. Nampak? Cukup senang. Lepas tu kita onkan switch. Okey, dia ada 2 suhu. 1, 2. Okey, Cik Dayang ulang. Dia ada 2 suhu. 1, 2. Untuk suhu yang kedua, boleh kalau apa nak buat goreng ayam, goreng nasi, boleh suhu yang kedua. Tapi untuk roti jala, Cik Dayang pakai suhu 1. Nampak? Suhu 1 sahaja. Okey, dan sini dia tak panas. Dia panas di bahagian tengah. Dia kalau sini dia just suam-suam saja. Tengok dia pegang. Panas. Kalau pegang kat sini, panas. So, Cik Dayang nak kiraikan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak terbalikkan? Putar. Nampak tak hampa? Maju. Sekali lagi. Maju. Itu je dia pandainya. Maju Putar. Weh, senang je amat. Nak lagu mana apa? Tak payah berminyak. Kasih love. Maju pun cantik. Dia berkata kat kakak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, maju pun cantik. Apa merajuk cantik lah. Okey, dah cukup 1 jom Cik Dayang nak tunjukkan cara untuk kita nak lipatkan dia nak. Ambil sekeping roti jala lagu ni. Okey, pastikan bahagian yang garing dekat belah atas. Okey, kita lipatkan dia ke kiri, ke kanan. Okey, macam tu saja. Kemudian kita gulungkan dia. Gulung. Nampak ada apa? Saiz yang cantik. Saiz yang sama. Kasih love.